Lepas tu Ijat pun cakap, Kit, tadi aku nampak Pontianak tu. Dia betul-betul diri kat tengah-tengah tu, tengah tengok kita, Kit. Aku tak tipu, Kit. Memang aku nampak. Lepas tu Akid pun macam tak sedar hati kan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Alhamdulillah. Beberapa hari lepas aku ada post video cerita tentang aku sendiri, yang mana aku diganggu waktu aku remaja macam tu. So waktu tu aku sekolah menengah. So kalau korang belum tengok, korang boleh pergi check dekat aku punya channel. Okay. So hari ni aku nak ceritakan tentang orang punya cerita, yang mana yang email dan WhatsApp aku dan DM aku. So aku akan ceritakan lah. Okay, kepada korang yang nak cerita kan korang punya kisah, korang boleh email ataupun DM aku, ataupun terus hantar dekat nombor kat bawah ni, ataupun korang nak record sendiri. Contohnya korang jumpa aku depan-depan, so kita buat podcast. So korang boleh cerita dalam podcast aku. Okay, so tanpa membuang masa, let's go. Okay, aku malam ni santai-santai je. Sepatutnya aku ada guest lah kan, tapi maklumlah, siapalah kita ni kan, bila kita invite orang, ramai yang tak nak datang. Okay, ada juga yang mungkin busy. Kebanyakan orang yang aku invite, kebanyakannya busy. Jadi untuk malam ni aku still seorang. So macam aku cakap tadi, kalau korang nak jadi aku punya guest, korang boleh DM ataupun email aku. Okay, cara okay, dah tak nak cakap banyak lah, aku terus masuk dengan cerita yang pertama. Okay, cerita yang pertama ni yang penghantar, yang hantar dekat aku, nama dia Zeti. Kejap geng, kasih aku duduk selesa sikit nak bercerita ni. Okay, harap korang dengar So cerita pertama ni, yang menghantar nama dia Zeti. So yang waktu terjadi ni, waktu tu dia dekat kampung. Okay, so waktu kat kampung, kampung dia ni kira pendalaman lah. Pendalaman dekat Kelantan. Tak adalah pendalaman sangat, biasa kampung, suasana kampung. Ada lembu, ada kerbau. Lepas tu dia punya kampung pula ada sawah. So rumah makcik dia dekat sawah. So pada malam tu terjadi sesuatu yang tak diingini lah. So korang nak tahu apa, korang stay tune. Okay, jadi bila sampai kampung, macam biasa dia bermain dengan kawan-kawan dan juga saudara mara. Tibalah waktu malam. Bila waktu malam, semua orang tidur dekat ruang tamu, dekat rumah Mak Ngah. Okay, cerita ni berkenaan dengan rumah Mak Ngah. Kat rumah Mak Ngah ni kira rumah kampung. Bila rumah kampung, atas dia kayu, bawah batu, dan kiranya dapur dekat bawah, ruang tamu dekat atas. Okay, so ada bawah tu ada gap lah antara tanah dan juga lantai. So bila waktu malam, dia pun dah tidur. Dan juga saudara mara semua dah tidur lah. Semua tidur sekali. Orang dulu-dulu kan macam tu. So diorang tidur sekali, ramai-ramai. Bila waktu tidur tu, dia tak rasa apa lah kan. Malam tu sejuk macam biasa, rumah kampung. Lepas tu tiba-tiba dia terjaga. Waktu dia terjaga tu, dia tak pasti pukul berapa. Lebih kurang pukul 12 lebih macam tu. 12 ke 1 pagi macam tu. Jadi bila dia terjaga tu, dia terjaga pun sebab dia rasa macam ada benda tarik dia punya selimut tau. Dia rasa ada yang tarik dia punya selimut. Yelah, tapi kadang-kadang kita tidur lasak pun tak perasan juga bila selimut tu jatuh kan. Jadi dia nak tarik dia punya selimut tu, dia nak tarik selimut dia balik. Dia rasa berat. Aduh, apa benda pula ni. Jadi dia bangun kejap nak tarik lah. Jadi bila dia bangun nak tarik tu, sekali dia nampak, sebab dia orang tidur ramai-ramai. Bila dia orang tidur ramai-ramai dekat ruang tamu tu, jadi dia ni menghadap ke pintu dapur tau. Waktu dia tidur tu, dia menghadap ke pintu dapur.
Jadi boleh nampak lah kalau ada orang kat dapur ke, memang nampak dengan jelas lah bila buka mata. Tapi lampu dekat dapur pun macam sama-sama macam tu. Jadi bila dia nak tarik dia punya selimut tu, dia pun bangun sikit, dia tarik. So dia pandang pintu dekat dapur, nak turun ke tangga dapur. Dekat situlah guys, dia nampak ada satu kelibat berkain putih, baju dia lusuh, dan rambut panjang sampai ke, dia tengah duduk lah. Waktu tu benda tu tengah duduk dekat pintu dapur. So dia macam buat macam tak perasan lah, konon-konon tak perasan. Dalam fikiran dia macam mungkin baju yang tergantung, ataupun mungkin juga bayang-bayang kan. Jadi dia pun terus tarik selimut dalam keadaan takut, dan terus buat tidur. Bukan buat tidur lah, dan nak tidur semula. Bila dia dah tarik selimut, tutup muka semua, dia menggigil-gigil lah, bergeletar macam tu. Hati dia pun, dia punya jantung macam nak meletup. Lepas tu guys, selang beberapa minit, dia dah nak terlelap. Tiba-tiba dia punya bantal kena tarik. Kena tarik. Jadi dia ingat mungkin saudara mara dia tengah main-main lah kan. Biasalah saudara mara bila ramai pula, mungkin dia fikir, oh saudara aku ni tarik. Jadi dia pun macam mamai. Dia nak ambil balik dia punya bantal tu. Waktu dia nak ambil tu, dia pusing. Kira bila bantal tu tertarik, kepala dia terhantuk dekat simen. Bukan simen, kayu rumah tu. So bila dia pusing, dia nak ambil, dia tengok, dia toleh balik depan. Boom. Betul-betul kat sebelah kepala dia, benda tu tengah berdiri tegak, pandang bawah. Kira pandang dia lah, tapi dia tak nampak muka. Dengan rambut yang panjang. Korang boleh bayang tak? Jadi dia tengok bawah macam tu, rambut panjang tutup muka, tak nampak apa. Waktu tu memang dia berdebar-debar gila. So bila dia dah berdebar tu, dia terus tarik selimut. Tak ada cerita banyak lah kan. Dia tarik selimut. Masa dia tarik selimut tu pula, dia baca lah, dia cuba baca apa yang patut. Hati dia pun terus macam tak boleh handle lah. Rasa nak menangis pun ada. Jadi lepas tu, apa yang jadi, dia terdengar bunyi orang tengah lari dekat belakang kepala dia. Mungkin benda tu tengah nak main-mainkan dia, tengah berlari-lari dekat belakang kepala dia. Tapi tak kuat sangat, dan tak slow sangat. Sedang-sedang ni, dik. Korang boleh bayang kan. So punya dalam ketakutan dia dalam selimut, akhirnya Zeti ni pun tidur. Okey, dia tertidur lah. Entah macam mana dia boleh terlelap. Jadi macam biasa, dia pun bangun macam biasa. Besok paginya bangun tu pun dia masih dalam keadaan pucat, masih dalam keadaan trauma lah. Kalau kita pun kalau kena memang tak tahu lah nak cakap macam mana. Jadi bila dia bangun tu, dia tengok semua orang dah bangun. So dia pergi turun ke dapur. Mak Ngah dia kat dapur. Dia pun duduk dekat meja makan. Bila tengah duduk kat meja makan, Mak Ngah pun tengah sediakan makanan sarapan pagi. Dia pun tanya slow dekat Mak Ngah, Mak Ngah, semalam yang dekat tangga tu Mak Ngah ke? Lepas tu Mak Ngah senyum macam yang tu Mak Ngah. Lepas tu dia macam berhenti sekejap kan. Dia macam berhenti kejap, macam, tapi Mak Ngah kan rambut pendek. Yang Zeti nampak semalam, rambut dia panjang. Mak Ngah pun buat macam angin lalu je. So Mak Ngah buat tak dengar, dan teruskan hidangkan makanan tu lah. Okey. Jadi
selang beberapa hari, Mak Ngah tu pun ada cerita dekat Umi, dekat mak dia. Okay, Mak Zeti ni. Okay. So Mak Ngah cerita yang mana hari yang dia nampak tu, sebenarnya anak Mak Ngah ni ada bawa balik cucuk sanggul. Cucuk sanggul ni kalau orang dulu-dulu lah, dia pakai kat kepala. So dia macam benda yang tajam. Ya, aku rasa macam tu. Kalau korang ni, nanti aku tunjuk kat korang. So cucuk sanggul ni satu benda yang untuk ikat rambut. Cucuk sanggul mungkin antik punya. Jadi dia jumpa kat tepi jalan ke, aku tak sure. Dia tak cerita detail pasal cucuk sanggul ni. Jadi dia bawa balik dan tak tahu siapa tuan cucuk sanggul ni. Dan mungkin apa yang dia nampak tu ialah penunggu daripada barang yang anak Mak Ngah bawa tu. So lepas hari kejadian tu, Mak Ngah suruh anak dia buang lah barang tu kan, sebab yelah dah kacau orang dalam rumah. Tapi bila dia balik ke kampung, pergi rumah Mak Ngah tu, dia dah tak berani lah tidur dekat depan pintu dapur tu. Dan bila malam je, kalau tidur dekat rumah Mak Ngah, confirm tak berani nak turun ke dapur kan. So dia pun macam biasa lah, dia buat tak tahu je. Kalau dia rasa nak terkencing ke apa, tunggu besok, dia terus tidur. Okey, Alhamdulillah. Itu je lah cerita pertama. Jadi korang rasa macam mana? Korang pernah tak ada pengalaman yang macam tu? Sebab benda ni memang wujud guys. Benda ni memang ada. Cuma dengan mata kasar kita memang kita takkan nampak. Dan ada juga yang memang boleh nampak benda-benda macam ni. So orang kata hijab terbuka lah. Tak semua orang lah. Mungkin dalam sejuta satu orang kot, atau dalam sejuta 2 orang ke kan. Sebab benda ni memang special lah. Okey, cerita seterusnya. Lebih kurang aku malam ni cerita yang lebih kurang. So pada satu hari, adik aku sendiri, okay, jadi dia tengah lepak dengan kawan-kawan dia dekat Mamak Lakin. Okay, jadi bila dah sampai Mamak Lakin ni, dekat Lakin Johor Bahru, dia dah sampai. Nama mamak tu Osman. Bukan nama mamak tu Osman. Nama kedai mamak yang dia orang lepak tu Mamak Osman Lakin. Jadi bila dia dah lepak sampai pukul 12 lebih, dia lepak dengan kawan dia macam biasa hari-hari lepak. Kadang-kadang Mamak Lakin, kadang-kadang Alip dekat Taman Suria, kadang-kadang dekat Kampung Melayu. So dia berganti-ganti lah tempat kan. So malam tu dia lepak, lepas lepak macam biasa lah, dia nak belah, dia nak balik lah. Tapi malam tu dia tumpang kawan dia. Kawan dia nama dia Akid. Okay, so dia pun cakap, "Kid, jom kita gerak, jom. Dah pukul berapa ni? Besok nak kerja." Macam tu lah. Ataupun besok nak sekolah kan, aku tak sure. So dia cakap dia nak balik. So Akid pun pergi kat motor. Malam macam biasa. Bila korang lepak malam, korang pun tahu lah macam mana kan. Malam gelap apa semua. Lepas tu dia tengok langit pun macam nak hujan waktu tu. So dia pun daripada Lakin nak balik ke Kampung Melayu, boleh ikut jalan luar, tapi dia decide untuk ikut jalan dalam. Dia cakap dengan Kid, kita ikut jalan dalam lah, Kid. Sebab takut luar ada roadblock, kadang-kadang ada polis ronda ke, macam tu lah. Sebab daripada Kampung Melayu nak ke Lakin, kalau tak pakai helmet pun boleh, tapi bahaya lah kan. Sebab Lakin sekarang, macam sekarang ada IPD kat Lakin. Jadi daripada Osman tu, daripada kedai Mamak Osman tu, dia pun balik ikut jalan dalam. Ikut jalan dalam ni, kalau yang mana tahu, dia ikut jalan Pau Roslan. So dia masuk ikut Pau Roslan, ikut bulatan, lepas tu terus tembus Jalan Sahabat. Bila sampai Jalan Sahabat tu, sebelah kiri ada padang luas tau. Padang yang luas.
orang sebelah kanan pun ada padang juga. Orang panggil, kalau yang ke kanan tu tak silap aku, padang unta. So sebelah kiri padang luas je lah. Aku tak tahu kenapa orang panggil sebelah kanan tu padang unta, sedangkan bila tengok kiri dan kanan sama je, dua-dua padang. Jadi bila dia lalu sampai je dekat jalan sahabat yang sebelah padang tu, dia tengok ke kiri. Bila dia tengok ke kiri guys, dia nampak kat tengah-tengah padang tu ada sosok putih tengah berdiri tegak, tengah tengok dia, mata merah. Memang dia nampak jelas dan tak bergerak lah. Benda tu statik satu tempat. Dia tengok 2-3 kali, dia tengok, betul ke ni kan. Dia terus cakap, Kit, cuba kau tengok tu. Tengok tu, apa tu? Lepas tu Akid tengok, apa benda Jad? Akid tanya, tu kat tengah padang tu, kau tak nampak ke? Lepas tu Akid pun, Mana ada apa-apa kat tengah tu? Lepas tu Ijat cakap, serius kau tak nampak? Lepas tu dia tengok Akid kan tengah bawa motor, jadi dia tak boleh tengok lama sangat lah. So dah selang tak sampai berapa saat macam tu, dah pandangan Akid dah terhalang. Mana ada apa-apa Jad? Akid cakap macam tu. Lepas tu Ijat cakap, ada Kid. So pandangan dua-dua dah terhalang. So kau U-turn sekarang, kau U-turn. Ijat minta Akid U-turn. Jadi bila Akid U-turn tu, terus U-turn lah, tak sampai 10 second macam tu, dia terus U-turn. Bila dia U-turn, dia sampai balik dekat tempat padang yang dia nampak tu, dia orang tak nampak apa guys. Okay, so dah tak ada apa-apa lah, kosong. Dalam hati Ijat, mungkin benda tu sembunyi ke. Kalau orang yang nak takut-takutkan orang, mungkin kau boleh nampak dia lari ke apa kan. Sebab benda tu sekejap je. Benda yang berlaku tu terlalu sekejap. Memang split second. Sebab dia orang U-turn terus pergi balik. Sebab daripada tempat yang dia U-turn tu nak ke padang tu, kalau jalan boleh ambil, orang kata 5-6 tapak je. Jadi dia orang terus U-turn, tengok dah tak ada. Jadi Ijat tak sedar hati. Ijat terus cakap, Kid, aku tak nak balik, kita lepak dekat kedai burger. Sedangkan tadi dia ajak balik kan. So dia orang pun pergi kedai burger dekat Kampung Melayu. Bila sampai kedai burger tu, dia pun termenung atas motor. Bila dia termenung tu, Akid pun tanya lah, kau kenapa Jat? Kau okey tak? Ijat ni pun senyap dan tak cakap apa-apa. Lepas tu dia tanya lagi, okey tak Jat? Apa yang kau nampak tadi? Lepas tu Ijat pun cakap, Kid, tadi aku nampak Pontianak tu, dia betul-betul diri kat tengah-tengah tu, tengah tengok kita Kid. Aku tak tipu Kid, memang aku nampak. Lepas tu Akid pun macam tak sedar hati kan. So dia cakap, ya je kau Jat. Ya Kid, mata aku tak rabun lagi Kid. So Akid cakap, okey tak apa, kita lepak dulu kat sini. Jadi bila dia orang tengah lepak dalam 30 minit 40 minit lepas tu, Ijat pun dah rasa lega sikit. Barulah dia balik rumah. Waktu dia balik tu, dia doa macam-macam lah, semoga tak kena kacau kan. Jadi itulah kisah adik aku Ijat dengan kisah yang nombor 1 tadi, macam ada kaitan kan. Sebab apa? Mesti yang nampak tu berbaju putih, baju lusuh, rambut panjang. Lepas tu dia punya passion sama je. Cuma satu kat Johor, satu kat Kelantan. Tapi dia punya makhluk tu ialah makhluk yang sama. Lebih kurang lah kan. So apa pendapat korang? Cuba korang komen. Kalau korang ada cerita menarik, korang boleh DM aku juga, dan juga email, ataupun korang boleh WhatsApp number kat bawah untuk aku ceritakan tentang cerita korang. Kalau macam aku cakap tadi, kalau nak buat podcast, korang boleh DM aku juga. Okay, so kita akan arrangekan insyaAllah, sama ada di sini ataupun dekat tempat korang. So seterusnya, cerita yang terakhir. Okay, cerita yang terakhir ni datang daripada seorang budak sekolah.
Dia cakap aku dia baru habis sekolah, lebih kurang umur 17 tahun. Jadi yang tu aku tak berapa nak ingat sangat. Jadi aku buka dia punya WhatsApp lah. Okay, so korang stay tune sekejap. Alright. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang dia bagi kat aku ialah perempuan di apa ni? Allah. Perempuan di pokok mangga. Okay. Jadi malam tu pukul 3 pagi. Biasanya dianggap waktu paling sunyi lah. Tapi biasa setengah orang bukan saja sunyi, tapi malam tengah pukul 3 pula. Bila pukul 3 ni korang tahulah kan, dia punya sunyi, dia punya waktu tu vibe dia, orang kata kan. So abang dia ni, ini kisah pasal abang dia. Abang dia mungkin cerita dekat dia keesokan harinya. So dia pun abang dia ni malam tu tak tidur. Bila tak tidur, dia tengah scroll TikTok lah. Tengah scroll, tengah layan-layan TikTok. Sebab TikTok kalau nak diikutkan, kalau dah pukul 3 tu dah boleh tidur lah. Tapi zaman sekarang lena dengan, orang kata leka dengan skrin kan. Jadi lampu bilik pun malap macam tu, sambil-sambil scroll TikTok. Jam pukul 3. Waktu tu rumah kami sunyi, semua orang dah tidur kecuali abang aku. Okey, abang aku terdengar suara perempuan, tapi bukan suara biasa. Dia bukannya melalak, dia tak menjerit, tapi macam merengek. Dia macam, bunyi dia macam merintih, macam nak mengadu sesuatu. Jadi abang aku pun macam, bunyi apa ni pukul 3 kat luar rumah kan. So dia jadi muskil lah, dia nak tengok lah apa yang ada kat luar rumah. Jadi bila dia pelan-pelan dia pergi kat tingkap, dia pun tengok. Bila dia selak je kain lansir kat tingkap tu, dia tengok kat luar. Dia nampak satu sosok berbaju putih, rambut panjang, baju lusuh juga. So dia tengok benda tu tengah pandang dia daripada pokok mangga dekat depan rumah dia. Okay. Lepas tu dia pun macam terkaku lah bila nampak tu. Dia tengok, astagfirullahalazim. Dia istighfar. Lepas tu dia terus baring, terus selimut. Tak ada cerita banyak dah. Dah tak ada fikir apa-apa dah. Tapi bila malam tu, bila dia dah kena macam tu, bukan dia seorang je kena. Rupanya abang dia lagi seorang pun kena benda yang sama. Tapi abang dia lagi seorang ni kena cakar dinding bilik dia lah. Kena cakar. Sebab rumah kampung biasanya atas kayu, bawah batu, ataupun memang semua batu. So biasa yang terjadi ni rumah atas kayu, bawah batu lah. Bila dia abang dia yang seorang tadi dah bawa tidur kan, sebab takut sangat. So yang lagi seorang ni, jam lebih kurang sama juga, mungkin dia terjaga. Jadi waktu dia terjaga, dia terdengar bunyi cakaran dekat dinding. Bunyi cakaran tu kita boleh bandingkan tau, binatang ataupun benda lain. Kalau binatang kita dah biasa dengar, kalau kucing ke ataupun musang. Biasa kalau kat kampung musang pandan banyak. Lepas tu musang-musang lah, monyet ke. Tapi cakaran tu dekat dinding, yang mana kalau binatang pun tak boleh sampai, kalau manusia pun tak boleh sampai. So macam cakaran tu macam kuku tu panjang lah, dekat satu tempat, lepas tu berpindah ke tempat lain. Kalau satu tempat je mungkin boleh ni lagi kan. Tapi bila cakaran tu berpindah ke tempat lain tu, so dia macam takut lah. Jadi dia pun terdiam. Telinga dia betul-betul dengar bunyi tu. Bila dia dengar dekat dinding bunyi tu, lama-lama bunyi tu hilang. Tak ada seorang pun berani, termasuklah yang tadi nampak dekat luar tu,
Tak ada seorang pun berani nak tengok apa benda kat luar tadi. Dah. Cuba kalau korang ada ke yang berani kalau dengar bunyi macam tu nak terus keluar rumah, nak terus tengok apa benda? Mungkin ada, dan mungkin juga tak ada. Kalau korang tanya aku akan bismillahirrahmanirrahim, tutup telefon, terus tidur. So sejak pada malam tu, bukan sejak malam tu lah, sejak beberapa hari sebelum malam yang terjadi tu, rumah dia ni selalu dengar bunyi anjing kat belakang rumah. Sebelum ni tak ada. So bila anjing pukul 3 pagi, macam dekat pukul 2, pukul 3 akan dengar bunyi anjing melalak, menggonggong lah sama kita. So bila anjing tu menggonggong, kadang-kadang seekor, kadang-kadang 2 ekor, kadang-kadang sekumpulan. Family diorang, salah seorang daripada family ni pernah tengok dekat luar anjing tu tengah menggonggong kat mana. Diorang menghadap ke pokok mangga yang depan rumah dia tadi. Tapi alhamdulillah, selepas pokok mangga tu, ada bapak diorang ada tanam pokok bidara. Ada yang cakap kalau orang tua-tua dulu kata anjing boleh nampak benda halus. Jadi setiap kali dengar anjing tu melalak malam-malam, kita tahu lah yang dekat luar ada benda. Korang rasa betul ke? Atau mitos saja? Okey, lepas tu rumah diorang pun dah dipagar dengan pokok bidara. So kalau korang ada tahu pasal pokok bidara, korang komen kat bawah. Okey, sebab dia kata pokok bidara boleh pagar keliling rumah. Sebab ada ustaz kampung cakap pokok bidara ni jadi benteng semula jari daripada makhluk halus. Mereka boleh muncul tapi tak boleh masuk. Okey. Lepas tu beberapa hari kemudian, yang paling menakutkan, abang aku sering mimpi yang mana dia nampak benda tu dah masuk dalam rumah. Dia masuk dalam mimpi pula guys. Aku rasa mungkin dia fobia ataupun dia apa orang kata, rasa takut tu sampai masuk dalam mimpi kan. Pun boleh jadi. Sebab kalau ada orang kena sampai demam, ada orang kena sampai tak boleh bercakap, ada yang sampai masuk hospital. Dia depend kepada orang tu, individu tu sendiri. Mungkin abang dia terus masuk dalam mimpi. Dan dalam mimpi ni satu benda je yang dia cakap. Dia cakap, aku belum selesai dengan kau. Kalau aku dengar macam tu, bangun-bangun je, apa benda yang aku tak selesaikan ni? Takut aku ada terambil barang ke kan? Ataupun mungkin Allahu Akbar, aku nak main-main pula. Okey. So sejak kejadian tu, abang aku tak berani dah tidur lewat. Kami pasang ruqyah setiap malam. Pokok bidara dijaga siram. Yelah, takut mati tiba-tiba kan. Sampai hari ni masih tertanya-tanya, kalau mereka tak boleh masuk rumah, kenapa mereka nak datang setiap hari? Apa tujuan dia? So korang rasa macam mana? Apa pendapat korang? Kan? Sebab benda ni memang is real guys. Mungkin ada yang dekat luar sana yang masih tak percaya, masih kata dongeng. Sebab kalau dalam Islam sendiri dah cakap makhluk halus ni memang wujud. Dalam Al-Quran pun ada ceritakan tentang makhluk halus ni. So korang boleh komen lah. Jadi kalau korang ada cerita menarik, korang boleh terus DM aku. Jangan tunggu lama-lama. Korang create satu ayat yang panjang supaya aku boleh baca untuk aku punya audience, insyaAllah. So kalau korang nak dengar lagi pasal cerita ni, korang tolong subscribe geng. Dengan subscribe korang tu, korang boleh buat aku happy tau. Bukan kena bayar pun kan, subscribe je untuk aku teruskan lagi, untuk aku buat lagi podcast ni. Actually kalau macam ni dia macam storytelling lah.
story, cerita-cerita pasal seram. Sebab podcast ni kita kena invite orang. Macam sebelum ni aku invite baru 2 orang. So lepas ni kita tak tahu siapa, sebab minggu lepas aku nak invite orang tapi dia sangat busy kan. Jadi terlepas lah kat situ. Jadi minggu ni insyaAllah kalau ada rezeki aku berjumpa dengan satu individu, ataupun individu yang sama 2 minggu lepas aku jumpa. InsyaAllah kita sembang santai je. So korang jangan lupa tau, subscribe dan hit butang loceng, dan jangan lupa juga like. Okay, Assalamualaikum daripada saya Yazid, Brotherhood Podcast. Bye.